Kalau kita tengok pembangunan negeri Johor ini, banyak berlaku di bahagian selatan negeri Johor. Johor Bahru, Pasir Gudang, ya. Ada tak, kalau ke atas ni, tempat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amir, di Benut. Hotel apa paling besar di sana, Datuk Seri? Tak. Saya baru balik di Tanjung Piai. Saya tanya kawan-kawan, apa pembangunan paling besar dekat Tanjung Piai? McD, YB? McDonald dia paling besar. Kita di Sekijang ni, apa hotel yang paling besar? VIP Hotel. Berapa tahun dah? Puluh-puluh tahun dah. Itulah satu-satunya hotel. Adalah hotel kecil-kecil baru dibangunkan. Tapi itulah hotel paling besar. Di Segamat. Kita kongsi lah. Kita kongsi bandar. Tapi turun sikit ke bawah. Sekejap bentar. Tak ada hotel. Tak ada. Pergi ke Ledang. Ada? Ada. Ini esok kita nak buat penamaan calon, pengisytiharan calon di Gambir, Ledang. Masing-masing tanya, hotel apa YB kita nak pergi di sana? Tak ada. Jadi ini yang kita kata sepatutnya pembangunan negeri Johor ni tidak boleh hanya bertumpu di kawasan selatan. Kita kena bawa sampai ke atas. Inilah kerjanya adun-adun di peringkat Dewan Undangan Negeri tadi. Kena bagi tahulah. Dalam Dewan Undangan Negeri nanti kena bawa isu ni. Jadi kalau tak ada orang yang nak bawa, sampai bilalah kita macam ni. Ya? Dan ini juga insya-Allah kita boleh bantu dari peringkat federal, kita boleh bantu. Tapi adun-adun juga kena sampaikan kepada kita. Kalau adun tak sampaikan, dia bukan sama parti dengan kita. Dia bukan ada aspirasi sama dengan kita. Jadi dia tak ngam orang kata. Tak ngamcai. Kan? Jadi tak ngamcai susah sikit. Jadi itulah saya minta supaya kawan-kawan kita perhati dan perhalusi perkara ini. Kenapa kita nak supaya Dewan Undangan Negeri nanti juga di negeri Johor ini juga kita ambil pemerintahan itu insya-Allah. Jadi kita masuk pilihan raya kali ini, YB Amir selaku pengarah pilihan raya. Dia kata tak nak dah, kita tak nak pilihan raya kali ini kita masuk hanya nak menambah kerusi. Sekarang ni kita di negeri Johor, Pakatan Harapan ada 12 kerusi sahaja. Mereka ada 40. 40 tu pun dia kata tak stabil. Betul tak? Tak stabil sebab tu kita kena buat pilihan raya cepat sebab tak stabil. Saya tak tahulah macam mana dia define tak stabil tu. 40 berbanding 12. Tapi kali ini insya-Allah kita nak masuk pilihan raya sebab kita nak menang. Dan kita nak menang maksudnya kita nak ambil pemerintahan negeri Johor. Dan kita tak akan dapat ambil kerajaan negeri Johor ini kalau semua yang ada di sini tidak memberi sokongan kepada kita. Jadi saya mohon, saya merayu. Hey doktor, saya orang Benut dan saya rasa doktor tak patut dah malukan orang Benut macam ni sekali. Semalam Dr. Zaliha kata Benut tak ada hotel besar. Tanjung Piai pula pembangunan paling besar dia hanyalah McDonald. Dekat Ledang pula tak ada hotel. Segamat pula hotel sama berpuluh-puluh tahun. Dan semua itu dijadikan contoh konon-kononnya Johor Utara tak membangun. Aku dengar benda ni tau. Tapi aku jadi pelik sebab sejak bila ukuran pembangunan sesebuah kawasan tu ditentukan dengan berdasarkan beberapa banyak hotel yang ada. Dan kalau macam tu, kilang-kilang besar dekat Pontian, Sipar Renggam, Kulai, Segamat dan Tangkak semua ni tak dikira ke? Pelaburan yang masuk tu tak dikira ke? Peluang pekerjaan yang diwujudkan tu tak kira ke? Infrastruktur yang sedang dibangunkan tu tak dikira ke? Yang dikira cuma hotel. Kalau ikut logik ni nanti, kita tak perlu lagi lah tengok data ekonomi Kita tengok je Starbucks. Kalau ada Starbucks dekat situ, maknanya maju. Kalau tak ada Starbucks, maknanya mundur. Mudah je lah macam tu kan. Kerja perancangan ekonomi negara macam tu. Dan yang paling menarik adalah bila doktor kata kerajaan Johor tak stabil. Yang ni memang aku suka lah kan. Sebab dalam Dewan Undangan Negeri Johor sekarang, sebenarnya kerajaan ada 40 kursi. Pakatan Harapan ada 12 kursi. 40 lawan 12. Tapi yang dikatakan tak stabil ialah yang ada 40 kursi. Tak tahu nak cakap apa kan. Aku tak tahulah pula formula matematik mana yang digunakan kan. Mungkin formula yang sama lah masa dia kira dulu kos pilihan raya PRN Johor. Ingat lagi tak? Masa tu Dr. Saleh cakap kos pilihan raya 90 juta. Bila dibahagi dengan 4.2 juta rakyat Johor, dia akan jadi 20 juta seorang. Calculation mana kau pakai ni kan? Sampai satu Malaysia stop jap nak check calculator kan. Dan satu lagi, aku ni orang Benut. And bila Benut disebut berkali-kali macam kawasan yang tak membangun, aku rasa macam nak tegur sikit. Tak perlulah merendahkan kawasan orang semata-mata nak jual naratif politik macam ni. Orang Benut bukan bangun pagi tengok hotel. Orang Pontian pula bukannya kira hotel sebelum pergi kerja.
Orang Tanjung Piang pula bukanlah ukur masa depan anak-anak dia orang berdasarkan hotel yang ada. Orang Ledang dan Segamat pula bukanlah tengok hotel sebelum bayar bil elektrik. Orang sini sebenarnya ukur pembangunan melalui peluang pekerjaan, melalui pelaburan yang masuk, melalui ekonomi yang bergerak, melalui kemudahan yang bertambah dan melalui kehidupan yang semakin baik. Itulah yang rakyat nilai setiap hari sebenarnya. Okay, fine. Kau nak kritik kerajaan negeri, kritik lah. That's fine. Nak lawan parti besar, lawan lah. Tapi kalau ukuran pembangunan negeri hanya berdasarkan hotel dan juga McDonald dan juga Starbucks, aku rasa yang bermasalah bukanlah Johor. Mungkin GPS diorang ni tersalah kot setting. Aduh guys. Korang fikir-fikirkanlah. Komen kat bawah, aku nak dengar pendapat korang. 10 juta dibagi dengan 4.2 juta rakyat Malaysia, rakyat Johor, kalau dibahagikan, mungkin satu orang dapat lebih daripada 20 juta. Yang ini saya nak ceritanya betapakah sebenarnya